Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seperti biasa, pada pagi Khamis ini kita akan teruskan tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Cuma ada sedikit perubahan di sini, di mana penyampai tadabbur iaitu Ustaz Abdul Rahim ada, maksudnya di sini penyampai tadabbur pagi ini adalah Ustazah Kurima. Beliau menggantikan Ustaz Abdul Rahim sebab Ustaz Abdul Rahim ada urusan kerja ke DMRS yang tiba-tiba timbul iaitu untuk mendapatkan dana untuk KDMRS. Jadi pagi ini Ustazah Kurima akan mentadabur ayat 78 hingga 82 daripada surah Al-Baqarah. Silakan Ustazah. Mungkin Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Daripada kumpulan Ustazah untuk tadabbur pagi ini, Ustazah minta maaf atas ada sisi gantian. Terima kasih juga kepada Haji Rahman untuk menjadi MC pagi ini, untuk menggantikan Ustazah dan Ustazah menjadi speaker lah pagi ini. Tapi sebelum Ustazah mula, mungkin minta Haji Rahman ataupun siapa yang boleh bacakan ayat Quran kita lah. InsyaAllah. Okay, ada siapa mau dapat pahala, silakan. Okay, kalau tak ada, anak baca. Anak bacalah. Nanti Baik, Ustazah Haji. baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Rahman atas pembacaan Al-Quran dan semoga kita yang mendengarnya dilembutkan lagi hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tanpa membuang masa lagi, Ustazah mentadaburkan ayat Al-Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat yang pertama, yaitu ayat 78. Apa yang kita dapat di sini yaitu terjemahan ayat, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf dan mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat. Maksud dia di sini Taurat ini diturunkan kepada kaum Yahudi, yang mana Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Selain daripada penerangan-penerangan bohongan daripada ketua-ketua mereka, yaitu para rohiblah, ketua-ketua agama ataupun ulama-ulama pada masa itu. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu menceritakan bagaimana keimanan orang ataupun kaum Yahudi ini, yang mana yang kita belajar sebelum ni, yang kita tadabbur pada ayat 25, sifat orang Yahudi ini yaitu pada ayat yang 75, mereka ini mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mahu mengikuti kebenaran. Jadi kita patah balik kepada ayat 78 ni, iaitu yang mana ada segolongan orang Yahudi juga, mereka ini golongan yang buta huruf, tidak pandai membaca, mengira, dan mereka juga tidak mengetahui isi dalam Alkitab yaitu Taurat itu sendiri, kecuali mereka yang mempercayai ataupun mendengar cerita dongengan ataupun penipuan daripada golongan agamawan, iaitu rohib mereka pada masa itulah. Jadi ayat ini menjelaskan yang mana tentang sikap mereka ini yang digambarkan sebagai ummiun, iaitu buta huruf dan tidak memahami pun apa yang di, dijelaskan dalam kitab Taurat itu sendiri. Walaupun mereka memiliki kitab iaitu Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi Musa, mereka masih lagi gagal untuk memahami mesej yang sebenarnya yang mengikuti cerita-cerita. Mereka ini lebih kepada mengikuti cerita-cerita warisan daripada nenek moyang mereka tanpa ilmu. Yang ini kira macam lebih kepada mengamalkan amalan tanpa ilmu lah, gitu. Kedua, mereka ini berpegang kepada amaniyah, iaitu angan-angan kosong mereka, iaitu mereka bersangka-sangka bahawa syurga itu milik mereka hanya kerana mereka daripada keturunan yang mulia, Bani Israel lah. Kemudian mereka ini mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula, Allah mengatakan dalam ayat ini bahawa mereka ini hidup dengan sangkaan tanpa asas kebenaran wahyu. Apa yang kita dapat di sini, yang mereka ni adalah ketua agama ataupun pendeta mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mengikuti, dan dibawa mereka pula golongan yang tidak pandai membaca, tidak pandai mengira, hanya mengikuti sahaja, membabi buta begitulah. Jadi ayat ini Allah mengatakan bahawa mereka ini hidup dengan sangkaan sahaja tanpa asas kebenaran wahyu itu. Dan sikap ini bukanlah berlaku di kalangan mereka Yahudi Bani Israel juga, tetapi berlaku kepada kita umat Islam pada masa ini. Kalau kita lihatlah, ramai yang di kalangan kita ini berpuas hati dengan status kita sebagai saya orang Islam. Hanya Islam semata-mata ataupun Islam atas nama, atas IC lah gitu.
Tapi sebenar-benarnya tidak pun memahami apa yang diajar dalam Islam, apa yang dikehendaki dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka membaca Al-Quran, baca begitu sahaja, tapi dari segi mentadaburkan Al-Quran itu, menghafal Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai rutin kehidupan, hanya sekadar dia Islam sahajalah. Tapi dari segi amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, mereka menidakkan. Jadi di sini Al-Quran menolak sekeras-kerasnya sangkaan dan andaian semata-mata ini dalam ayat 78, yang mana kita boleh lihat dalam terjemahan surah Al-As ayat 36, iaitu dalam terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ini dalam surah Al-Asra lah, ayat 36. Jadi ayat ini menegaskan bahawa setiap amalan kita ini dan pegangan kita mesti berasaskan ilmu. Macam kita orang Islam, asas kita, panduan kita tidak lain tidak bukan iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mana-mana ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran, kita ikut istimak ulama lah. Jadi di sini juga kira macam dia tanpa ilmu, seseorang itu boleh terjebak dengan kesesatan lah. Kira ilmu tanpa guru ni, dia akan belajar dengan siapa? Dengan syaitan. Itu yang kita belajar. Inilah kita faham. Jadi dalam ayat ini juga dia mengajar kita bahawa fenomena kita, isu semasa sekarang ni, umat Islam hanya berpegang kepada slogan ataupun identiti, saya orang Islam, saya beragama Islam, tetapi sama juga dengan berlaku dengan sikap ini kepada orang Yahudi, dan kita juga mengalami isu yang sama, iaitu umat hanya berpegang kepada slogan ataupun identiti, tapi hakikatnya mengabaikan tuntutan agama itu sendiri. Ada pula yang rasa bangga dia orang Islam tetapi tidak menjaga solat. Ada yang boleh baca Al-Quran tapi tidak juga mengamalkan apa yang dikandung ataupun diperintahkan dalam Al-Quran itu. Ada juga yang berpegang kepada kepercayaan bahawa syurga itu milik mereka. Ini yang golongan Yahudi lah, Bani Israel, yang mengatakan mereka ini akan masuk syurga. Begitulah keyakinan mereka. Walaupun hidupnya dan kita umat Islam sendiri jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Seolah-olah kita mengulangi kesilapan kaum-kaum terdahulu dengan berangan-angan jugalah. Jadi pengajaran daripada ayat 78 ini, satu, kita mestilah mendalami ilmu agama, penting. Sebab Islam tidak boleh diwarisi semata-mata tanpa kefahaman. Begitu juga dengan iman, tidak boleh diwarisi kepada ayah kepada anak, begitu. Dan juga setiap kita ni orang Islam perlu juga, wajib di antara kita ni kena belajar Al-Quran, kena belajar sunnah, agar pemahaman kita ini, ilmu kita dapat adalah ilmu yang sahih. Kemudian yang kedua, jangan sesekali kita berpegang kepada angan-angan kosong, angan-angan dongengan. Kita percaya kepada cerita dongeng bahawa syurga ini akan dicapai dengan iman, amal soleh dan rahmat Allah, bukan dengan angan-angan. Kemudian yang ketiga, apa yang kita belajar daripada ayat 78 ini, iaitu berhati-hati daripada berprasangka dalam urusan agama. Jadi bersangka-sangka ni, itu pun tanpa ilmu pun tidak bagus juga, sebab dia akan membawa kepada kesesatan. Keempat, kita perlu menjadi umat contoh toladannya kepada orang lain. Yang mana Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143 bahawa umat Islam ini dipilih sebagai umat pertengahan
untuk menjadi saksi kepada manusia yang terdahulu. Ini kita lah umat Islam yang mana kita ini akan menjadi saksi kepada syariat yang telah disampaikan oleh para nabi yang lain. Jadi keseluruhannya kita ini orang Islam, umat Islam dianjurkan untuk uh, cari ilmu yang sahih ataupun berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat ke 79 di sini dalam terjemahannya, celakalah kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, inilah dari sisi Allah supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Jadi ayat ini yang 79 ini yaitu lebih kepada uh, amaran besar ataupun ancaman kepada golongan agamawan. Kalau kita agamawan, kalau uh, agamawan yang mana mereka ini memalsukan agama, menggunakan agama untuk keuntungan pribadi ataupun untuk mendapatkan keuntungan di dunia semata-mata. Yang ini kalau kita, kalau Islam kita panggil ulama lah pada masa ini. Tapi kalau agama lain mungkin mereka akan panggil rohib, pendeta kan. Jadi ancaman dia di sini yaitu merupakan ayat khusus menegur golongan Yahudi pada zaman itu yang telah menulis hukum hakam dengan tangan mereka sendiri lalu mendakwa bahawa wahyu itu daripada Allah. Yang ini yaitu uh, kalau tengok ayat 78 tadi yaitu kitab Taurat. Maka Rohib di sini mengubah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang mana kitab yang mereka ubah menjadi kitab Talmud. Talmud. Saya dapat fungsi sini. Mereka ini menukar hukum hakam dalam Taurat, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal semata-mata untuk mendapat keuntungan dunia yang sementara. Perbuatan mereka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ancaman, yaitu kebinasaan yang besar, kemungkaran Allah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ini yaitu dinamakan lembah di neraka. Ancaman ini juga diulang-ulang sebanyak 3 kali dalam ayat tersebut. Kalau kita tengoklah. Ini menandakan bahawa beratnya pemalsuan yang golongan rohib ataupun agamawan ini dengan uh, mengubah ayat Allah dan juga kira macam orang klaim yang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ubah kitab yang asal kepada fahaman mereka yang tidak ada sumber. Kemudian mereka tulis dan bukukan, mereka sebarkan kepada umat ataupun pengikut mereka, dan klaim ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok hari ini, iaitu bukan sahaja berlaku pada zaman dahulu, ini berlaku pada zaman sekarang, iaitu dalam agama Kristian itu sendiri, yang mana Injil sebenarnya kitabnya hanyalah 1 jilid. Sebenar-benarnya lah kitab Injil. Tetapi apabila turun kepada pengikut ataupun agamawan,
mereka mengeluarkan edisi lain, iaitu kitab Matius, kitab daripada Paulus, yang mana kitab ini ditulis dalam tulisan tangan dan juga dinamakan kepada orang yang menulis, iaitu kitab Matius, kitab daripada Paulus, apa semua kan. Berbeza dengan ayat Al-Quran, kitab Al-Quran, Allah sudah berjanji dalam surah Al-Hajar ayat 9, sesungguhnya dalam terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikir, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Ini janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran kita ini tidak akan diselewengkan oleh mana-mana pihak. Tidak akan dapat diubah oleh mana-mana pihak. Berbeza dengan kitab-kitab terdahulu yang diseleweng dan juga diubah sesuka hati oleh pengikut-pengikut mereka lah. Jadi fenomena ini yang kita berlaku, yang kita dapatlah kalau kita panggil Ustaz Syukrijan. Ustaz Syukrijan boleh sedarakan beberapa kitab dalam agama Kristian itu sendiri. Dan ini yang berlaku pada masa ini. Bukan masa ini, tapi berlaku juga pada zaman terdahulu. Jadi sikap ini bukan sikap yang baru, tapi sudah lama dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan diteruskan oleh umat sekarang untuk menipu pengikut ataupun manusia umat yang lain, hanya semata-mata mereka ini ingin keuntungan dunia yang sedikit. Jadi apa yang pengajaran yang kita dapat daripada ayat 79 ini, iaitu umat Islam perlu berhati-hati agar tidak tergolong dalam golongan yang menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Contoh dia ulama, guru, para pendakwa yang melaksanakan, memikul amanah ilmu ini. Maksudnya pastikan para pendakwa itu sendiri berhati-hati untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan kepada umat. Pastikan ilmu itu sahih dan juga berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, agar tidak menjadi golongan yang menyesatkan dan disesatkan oleh hawa nafsu sendiri. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis Rasulullah SAW memberi amaran bahawa dengan sabdanya, barang siapa yang berkata atas namaku dengan sengaja berdusta, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Ini merupakan amaran daripada Rasulullah SAW kepada golongan agamawan ataupun pendakwa yang menyebarkan ilmu tanpa asas dan dikhawatiri ilmu itu pula menyesatkan orang lain. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia ini menempah tempatnya di dalam api neraka jahanam. Jadi penyamaran keras kepada kita lah, lagi-lagi kita ni golongan yang menyampaikan agama, yang menjadi rujukan agama. Kita kena berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kebenaran, lagi-lagi berkaitan dengan agama. Kemudian ayat 80, iaitu terjemahannya, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah menepati janji daripada Allah, supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya, ataupun hanya kamu yang mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya. Okey, ini juga salah satu daripada sikap daripada kaum terdahulu, Yahudi itu sendiri dan Bani Israel, dan juga orang Arab yang jahiliah dahulu. Di kalangan mereka ini, inilah di antara yang dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala
mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu. Golongan Yahudi diyakin mereka ini dijanjikan syurga. Begitu juga Bani Israel. Mereka dijanjikan syurga. Dan begitu juga apa? Mereka yakin dan membilang yang berapa hari ini tertentu sahaja. Contohnya 40 hari. Sekiranya 40 hari itu mereka bergelombang dengan maksiat, berbuat dosa, maka selama 40 hari di dunia itu dalam sangkaan mereka itulah uh, tempoh mereka ini dihumban dalam api neraka. Itu sangkaan mereka lah. Tetapi kalau hakikatnya uh, jumlah dan bilangan masa kita di dunia tidak sama dengan bilangan masa dan di akhirat kelak. Ayat ini menggambarkan bagaimana Bani Israel itu Yahudi dalam keadaan tertipu dengan diri sendiri, dengan berangan-angan kosong. Mereka merasa bahwa mereka ini walaupun melakukan dosa maksiat dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan diazab melainkan hanya berapa hari sahaja. Itulah kiraan mereka mengikut kiraan dunia. Inilah penyakit ghur, yaitu tertipu dengan diri sendiri, merasa aman daripada azab Allah. Sedangkan mereka hidup dengan bergelumbang dengan maksiat dan dosa. Dalam ayat ini Allah meneplak mereka. Mereka ini dengan Allah menyoal mereka dengan persoalan yang tajam. Pertama, adakah mereka ini benar-benar memiliki janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan selamat? Ini persoalan yang Allah anjurkan apa? Kira macam tanya kepada golongan inilah yang berangan-angan kosong ini. Jika benar Allah menjanjikan sesuatu dan sesungguhnya janji Allah itu tidak akan uh, dibukiri ataupun tidak akan pernah Allah mengukir janji. Tapi hakikatnya tidak ada janji sebegitu kepada kaum Bani Israel ataupun Yahudi. Yang kedua yaitu mereka bercakap atas nama Allah sesuatu yang mereka tidak tahu. Ini yaitu dosa besarlah, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang tadilah kita beri ayat 79, mereka mengubah kalam Allah, mereka reka kalam Allah, kemudian uh, mereka klaim yang ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita belajar pada yang sekarang lah untuk kita relevan dengan masa kita sekarang ini, yaitu daripada pengajaran ayat 80 ini, yaitu kita jangan terlalu merasa selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sebesar mana pun amalan kita, tidak siapa yang boleh memastikan diri kita ini selamat daripada azab Allah. Tidak ada siapa yang boleh meyakini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apa yang kita boleh belajar di sini, kita tidak boleh tanpa dalil, kita tidak boleh bercakap tentang agama tanpa ilmu. Yang ini yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal tanpa dalil yang asas. Maksudnya selagi mana ilmu tu bukan agama, mungkin kita boleh bertolak ansur, tapi berkaitan dengan agama kita tidak boleh menolak ataupun mengubah sesuatu. Itulah sebab kalau kita mengubah jadi kira dosa besarlah, sebab kita melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi apa yang kita dapat daripada kalau kita tengok isu semasa ni, termasuklah kita umat Islam ni, kita tidak akan lari daripada
uh, golongan ataupun sekitar kita ini orang yang mengambil riba, berzina, minum arak dan meninggalkan solat. Ini sikap yang kita boleh nampak di kalangan masyarakat kita, yang mana sikap ini Ya. juga orang Yahudi lakukan. Dan juga Ya. dalam diri kita ini tidak ada tiket untuk direct otomatis kita boleh masuk surga tanpa amal dan ibadah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amal dan ibadah tanpa ilmu juga pun tidak bagus, sebab tidak ada sandaran daripada agama kita. Kemudian kita ke ayat seterusnya 81. Di sini ayat ini uh, sebagai jawaban kepada dakwaan kaum Yahudi kaum Yahudi yang mana yang angkuh dan sombong berkata mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari tertentu sahaja. Jadi sangkaan mereka lah. Jadi ayat 81 ni adalah jawapan kepada Yahudi tadi. Yaitu dalam terjemahan dia, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan ia dilaputi, ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dakwaan atau sangkaan kaum Yahudi, Bani Israel dan kepada umat sama ada umat Islam yang sewenang-wenang yang bersangka-sangka dia akan terus masuk syurga tanpa dihisap. Maka ayat ini membuka mata kita bahawa hakikatnya dosa yang berterusan itu boleh menenggelamkan hati manusia. Contohnya iaitu dalam saya bawakan dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu uh, daripada Rasulullah SAW, berhati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa kecil kerana ia akan berkumpul kepada seseorang sehingga dia membinasakannya. Daripada hadis Ahmad Ibnu Majah Al-Tabari, yang ini daripada hadis Rasulullah SAW, yang mana kita ni uh, selalunya kita akan berhati-hati dengan dosa besar kan, Hmm. kesalahan besar. Kita selalu mengelak dengan dosa-dosa besar, tapi kita memandang remeh, kita memandang ringan kepada dosa-dosa kecil. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menegur kita ataupun mengingatkan kita bahwa berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil. Daripada tafsiran Ibnu Khatir, yaitu keadaan ini merujuk kepada orang yang hidup dalam maksiat sehingga dosa itu menguasai dirinya atau mereka yang kufur dan syirik kepada Allah. Keadaan ini sama dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72, yaitu sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Maka jelas di sini bahawa seorang di dalam neraka itu adalah mereka yang menolak iman, menentang kebenaran dan menutup hati dengan dosa. Jadi ayat ini juga menggambarkan penting tentang keadilan Allah. Tidak semua orang berdosa itu akan kekal di neraka, dan orang yang beriman yang melakukan dosa tetap memiliki peluang ataupun harapan uh, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat ataupun melalui syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman sebesar zarah. Yang ini menunjukkan bahawa ancaman kekal di dalam neraka ini hanya untuk orang kafir. Ini yang kita fahamlah, untuk orang kafir sahaja.
Sedangkan orang yang beriman masih ada harapan untuk kembali ke syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan daripada ayat ini juga penting untuk seorang Islam, umat Islam, tidak boleh merasa aman daripada azab Allah walaupun kita ini beriman. Kita tetap tidak boleh beranggapan bahawa syurga itu juga milik kita tanpa usaha. Mana ada orang yang tiba-tiba jadi kaya kan tanpa bekerja? Dia kena bekerja, dia kena berusaha untuk dapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Jadi dalam surah Al-Araf juga ayat 99 yang dalam terjemahannya, tidak ada yang merasa aman daripada tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka sebagai seorang yang mukmin atau orang Islam, kita ini dalam hidup kita ini perlulah hidup dalam sentiasa dalam keadaan seimbang, iaitu kita ada rasa takut kepada azab Allah dan juga kita ada uh, harapan ataupun juga ada perasaan juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apa yang kita boleh belajar daripada ayat 81 ini iaitu dosa yang berulang-ulang ini boleh menutup pintu taubat. Jadi macam tadi lah yang Ustaz bagi tahu, dosa kecil ni apabila kita pandang remeh, lama-lama dia akan menghitamkan hati kita. Jadi bila menghitamkan hati kita, kebaikan dengan kebaikan dengan keburukan ni tidak akan duduk satu pinggan. Sama juga dengan kebatilan dan kebenaran tidak akan duduk dalam satu hati. Jadi apabila dosa yang berulang-ulang kita buat akan menyebabkan seorang itu membiarkan dirinya bergelumbang dengan maksiat sedikit demi sedikit, yang mana hati ini akan menjadi keras. Inilah hati akan jadi keras. Tidak lagi menerima nasihat. Bila hati keras, tidak akan mampu menerima nasihat daripada mana-mana pihak lah apabila ditegur, dinasihatkan. Dan akhirnya apa yang akan jadi? Hamba Allah ini akan sangat jauh daripada rahmat Allah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, Nabi sebagai Rasul kita, kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita buat hari ini, kita perlu bersegera bertaubat dalam hati sebelum mati. Sentiasa lazimi istighfar dalam diri kita seharian kita lah. Dan ketiga iaitu apa yang kita perlu belajar daripada ayat ini, iman ini mestilah dibuktikan dengan amal soleh. Mana ada orang yang bercakap tanpa berjanji tanpa ditunaikan kan. Jadi kadang-kadang kita ni dalam hidup ni tidak semestinya hanya perlu dibuktikan dengan kata-kata, tapi perlu juga dibuktikan dengan amalan lah. Jadi sama juga di sini, apabila kita beriman, apa kaedah yang boleh membuktikan, yaitu dengan amal. Dengan amal kita, uh, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman ini uh, boleh diucap melalui lidah, tetapi tidak boleh dibuktikan dengan amal. Bahkan ada kalanya dicemari pula dengan maksiat yang tanpa kita sedar dan tidak yang kita sedar dan tidak yang kita sedar. Juga tidak juga menjamin iman ini tidak juga menjamin keselamatan kita walaupun kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari segi amal kita tidak buat, kita tidak jaga solat, tidak jaga aurat dengan betul, ada sikap-sikap yang tidak baik kita simpan dalam hati, maka itu pun tidak menjamin kepada uh, keselamatan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjamin kita ini akan dilepaskan begitu saja untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menjaga amal, menjauhi maksiat dan memperbanyakkan taubat seharian kita lah. Jadi seterusnya ayat yang terakhir yaitu ayat 82.
Yang mana terjemahan dalam ayat ini, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini yaitu diturunkan kepada jawaban juga atas dakwaan Bani Israel, Yahudi tadi, yang beranggapan mereka ni tidak akan disentuh oleh api neraka, melainkan beberapa hari sahaja. Yang walaupun mereka ini bergelumbang dengan segala dosa dan maksiat, mereka merasa bahawa sangat aman, tenang dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengaku pula sebagai umat pilihan. Merasa mereka ini umat pilihan disebabkan Bani Israel ni, mereka ini lahir keturunan Nabi yang ramai. Jadi pemikiran seperti ini penuh dengan rasa selamat dan kepalsuan, uh, penuh dengan sangkaan-sangkaan, ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat inilah dengan sangat jelas, dan menafikan dakwaan mereka dan menegaskan bahawa keselamatan sebenar tidak bergantung kepada keturunan, bukan juga dengan status ataupun bangsa, warna kulit, ataupun kebijaksanaan satu individu, tetapi ia bergantung kepada iman yang benar dan amal soleh yang dikerjakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Ayat ini juga menegaskan kepada kita hari ini bahawa dua syarat utama untuk kita memperolehi keselamatan dan kebahagiaan abadi melalui dengan apa? Iman dan amal soleh. Jadi iman ni adalah keyakinan penuh dalam hati kita, pengakuan dalam lisan kita, lidah kita, serta dibuktikan pula dengan amalan perbuatan kita. Dia lebih kepada rutin kita lah, seharian kita. Bangun pagi, kita buat apa? Sampailah kita tidur balik, kita akan buat apa? Ini juga merangkumi kepada seluruh rukun iman lah. Kita kena beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan qada dan qadar. Iman ni bukan sekadar untuk pengakuan di mulut sahaja. Orang bilang manis di mulut. Sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14 bahawa orang Badui yang hanya mengaku beriman tetapi belum memasuki iman itu ke dalam hati mereka tidak dikira sebagai beriman yang sebenar. Justru iman adalah asas kepada segala keselamatan dan tidak boleh dipisahkan daripada amalan yang dilakukan. Apa yang kita tahu tentang amal soleh iaitu perbuatan baik yang dilakukan ikhlas, seikhlasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati syariat yang diturunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana amal soleh ini bukan sekadar terbatas kepada amalan khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji semata-mata, tetapi ia merangkumi semua amalan umum seperti tolong orang, kan, menjaga hubungan dengan jiran, kemudian bukan jiran juga, sama kita staf Kedai Marais Muslim begitu. Dan juga dalam seharian kita, kemanapun kita berurusan, kita sentiasa berlaku adil dalam urusan kita, sentiasa jujur dan amanah, menuntut ilmu dan memberi nafkah kepada ahli keluarga kita. Kita ni macam sudah masuk gaji, kan? Jadi sudah pasti berilah sesuatu rezeki kita ini juga kepada ahli keluarga kita. InsyaAllah akan Allah tambah lagi dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Selain itu, menjaga amanah. Amanah apa? Mungkin menjaga amanah kita sebagai seorang pekerja Kedai Marais Muslim, amanah kita sebagai suami dan isteri, amanah kita sebagai seorang anak. Yang lebih besar itu amanah kita sebagai hamba Allah, yang mana kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, apa lagi yang umum? Menjaga kebersihan diri kita sendirilah. Itu pun dikira sebagai amalan yang mulia. Jadi pengajaran apa yang kita dapat daripada ayat 22 ni, iaitu pada hari ini, kita lebih kepada hari inilah,
Iaitu satu, sebagai orang beriman ataupun umat Islam, seharusnya kita terus istiqomah dan beramal soleh walaupun sekecil apapun amalan itu. Sesungguhnya dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu meremehkan amalan kebaikan walaupun sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Maksudnya ceria ni kita senyum. Kita senyum kepada orang yang kita jumpa. Pun itu adalah satu amalan dan satu pahala. Ini riwayat, hadis riwayat Muslim. Nah, yang ini sudah menunjukkan bahawa setiap amalan ini dilakukan uh, ikhlas kerana Allah pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tidak sedar masa berlalu. Jadi mungkin itu sahaja daripada surah Al-Baqarah, daripada kesimpulan Ustazah. Jadi kita, Kita boleh buka. jadi Ada Ustazah tambahan. serahkan kepada MC lah. Minta maaf ambil masa lebih. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Korimah. Kita buka pada tambahan ataupun pertanyaan. Silakan. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Azhari boleh ya? Ya, ya, Sikit silakan. Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Anda ingin mengulas daripada ayat yang pertama tadi, 78 ya. Tak orang Yahudi yang telah mengubah kitab Allah, kalam Allah, dan menyesatkan manusia. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kesalahan-kesalahan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia boleh menggelapkan hati seseorang. Kadang-kadang terfikir macam mana boleh wujud manusia segala manusia yang boleh sanggup mengubah kalam Allah. Di contoh umat Yahudi ni memang Allah turunkan pada kita sebagai ujian lah. Yang golongan yang jahat ya. Kalau orang lain selain daripada Yahudi, contohlah kalau berlaku orang lain bukan daripada Yahudi, bukan daripada golongan Yahudi tapi dia ada satu kalbu yang jahat ya. Ada yang tunduk pada hawa nafsu, inginkan kekuasaan dan pengaruh contohnya. Dia akan mengubah. Kalau Allah bukan hanya kitab Yahudi tapi juga kitab Al-Quran pun dia boleh ubah. Ataupun dia membuat mungkin perkataan-perkataan ataupun apa dia ajaran sesat ya. Sebab dia ada tujuan. Bila dia buat tu dia dapat pengaruh, kuasa dan wang. Jadi dia akan ubahlah ayat-ayat Allah kan. Pada mana syariat dia ubah. Contoh kata dalam golongan Syiah dan banyak golongan sesat lain kan, dia memang dia ubah kalam Allah yang asal daripada Quran Karim tu. Jadi tu contoh Yahudi yang paling teruk lah. Tapi dia boleh berlaku kepada kita siapa saja. Kalau kita hati kita tidak baik, terpengaruh oleh syaitan dan terpengaruh oleh hawa nafsu, kita dibimbing, maka kita mungkin boleh berlaku benda yang sama lah. Kita buat, kita ubah, kita tukar, kita buat itu, buat ini dengan tujuan untuk mendapat pengaruh, kuasa dan kesenangan hidup di dunia. Berbeza dengan orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia hanya terima apa yang Allah turunkan melalui Nabi itu, dan itu dah diterjemahkan dan diamalkan dalam hati. Ada sedikit berbeza itu. Jadi kadang-kadang kalau kita mungkin tidak perasan bab ni, kadang kita mungkin kita menganggap orang-orang yang berdosa yang buat benda kesalahan tu sama seperti orang yang mengubah kitab tu. Dia berbeza. Yang mengubah kitab dia ubah asas tu yang bersalah ni. Kadang dia dalam kelemahan dia melakukan kesalahan kan. Tapi dia tak ubah kitab, cuma dia lalai dan dia melanggar-langgar batas-batas.
walau bagaimanapun Allah pesan pada kita tadi dalam ayat 79, kalau kita walaupun kita tak ubah kitab tapi kita banyak melakukan maksiat berulang kali, dia hati kita menjadi gelap, dan bila gelap tu kita akan jadi apa ni, niat akan timbul niat tidak baik, dan mungkin juga kita akan mengubah pula kitab-kitab lain lah. Kita akan mengubahlah agama Islam itu sendiri untuk ikut kesesuaian nafsu kita. Jadi vicious cycle akan berulang-ulang lah. Kalau kita tadi orang yang mengubah kitab memang jahat betul lah. Yang kedua, yang buat maksiat banyak, dia akan menjadi orang yang golongan pertama tadi. So cycle dia akan sebut berkitab-kitab. Jadi seperti mana yang Ustaz Zakirimah sebut tadi, insyaAllah lah kita sentiasa berusaha lah ya, untuk melakukan kebaikan, menuntut ilmu, sentiasa menuntut ilmu dan dapat ilmu yang benar, dan menjaga hati kita dengan zikrullah dan amal-amal soleh, supaya kita terpelihara, dan kita mengharap Allah Ta'ala agar Allah sentiasa menunjuk kita hidayah dan petunjuk lah, agar kita tidak sesat. Jadi itu sajalah yang anda ingatkan dengan sini dah. Takut kita tak perasan di antara kesalahan yang kita buat yang terlalu banyak itu, dan seolah-olah kita bebas daripada mengubah-ubah kitab lah, mengubah kitab dan agama itu sendiri. Sedangkan kalau kita tak ada amal kita banyak buat jahat, kita pun boleh berlaku seperti orang Yahudi tadi, ya, membuat perkataan-perkataan pertubuhan yang boleh menyesatkan manusia demi kuasa nafsu kita lah sendiri, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Assalamualaikum. Clear dah Nabi Sarah? Silakan. Okey. Ada mungkin just terlintas lah hari ini untuk kita dalam kita menghadapi ujian dalam kehidupan ni, kita perlu untuk meramaikan orang-orang yang bersama dengan kita memperjuangkan agama Allah SWT. Sebab dia semua manusia dalam ujian, dan kita diuji di antara satu sama lain dengan orang-orang yang macam-macam jenis orang kan. Di antara ada yang nak merubah ayat Allah lah, ada yang menentang agama Allah SWT, yang merosak, itu ramai kan. Dan perubahan-perubahan itu boleh berlaku dengan dakwah. Kalau kita tengok contoh masa Mongol kan, Mongol punya kejahatan tu, dia masa dia menyerang dunia ni, tamadun dunia ni, dia membunuh sampai berjuta-juta orang kan. Tapi apabila dakwah itu berjalan daripada kalangan orang Mongol itu sendiri yang meluk agama Islam, dan lepas itu memperjuangkan Islam pula. Jadi itu kepentingan untuk kita dalam menghadapi ujian-ujian semua ni, beriman, beramal soleh. Untuk kita mengajak orang lain juga untuk bersama dengan kita beriman, beramal soleh, untuk kita saling kuat menguatkan. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, saling kuat menguatkan dalam memperjuangkan keimanan. Jadi itu sangat pentinglah untuk kita berfikiran bukan hanya diri sendiri kan, beriman beramal soleh untuk diri sendiri, tetapi untuk menguatkan amal jama'i yang kita usahakan ini, mengajak lebih ramai orang bersama dengan kita supaya kita boleh berjuang bersama-sama dan saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi plus soalan langsung masakan ini. Mungkin sedikit kesimpulan ringkas daripada ayat 78 hingga 82 tadi ya. Daripada ayat-ayat ini kita dapat lihat pertamanya tentang teguran Allah kepada dua golongan
Iaitu yang pertamanya adalah apa? Dua golongan daripada Bani Israel lah di hadis ni. Tapi ini tak semestinya Bani Israel lah. Untuk kita cek diri kita juga. Yang pertamanya adalah satu golongan yang buta huruf dan tidak faham kitab. Dan mereka ni hanya berangan-angan, katakan berangan-angan dan sangkaan saja. Kemudian ada satu lagi golongan, yang mana mereka ni adalah orang yang berilmu, tapi mereka ni pula dia ubah pula isi kitab, ubah pula wahyu Allah untuk mereka dapat kesenangan di dunia, dapat kuasa ke, harta ke dan kedudukan. Jadi jadi mereka ini anda tak pastilah yang pertama ke yang kedua, tapi mereka ini Allah memberi teguran kepada mereka ini bahawa sangkaan mereka bahawa mereka akan diazab sekejap sebentar saja di neraka. Allah tegur mereka, tapi bahawa mana mereka dapat ilmu ini ya. Jadi sebaliknya orang-orang yang mengubah dan juga orang yang yang menduga ni ataupun buat sangkaan ini, bagi mereka ialah neraka, dan bukan sekejap tapi lama-lamanya kekal di dalam neraka. Jadi ini cuma di sini anak tak pasti di sini sama ada yang ini adalah merupakan untuk dua golongan ini ataupun golongan yang mengubah sahaja. Yang seterusnya balasan, kemudian ada di sana balasan syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yang melakukan kebajikan, dan mereka juga kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita dapat pelajari daripada tadabbur pagi ini ya. Jika kita beriman dan beramal soleh, maka insya-Allah kita akan mendapat balasan syurga dan kekal dalamnya. Manakala bagi mereka yang melakukan kejahatan, seperti mengubah, meminda wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akan mendapat balasan neraka dan kekal di dalam. Auzubillah min zalik. So sekadar itu saja pagi ini. Terima kasih semua atas perhatian tumpuan. Semoga tadabbur ini memberi manfaat kepada semua kita insya-Allah. Terima kasih kepada Ustazah Kurimah. Jadi kita tutup dengan sebelum itu mungkin ada pengumuman, silakan. Mungkin setakat untuk inilah apa nama ni, kita ada satu kematian, satu pembacaan. Pembacaan ya. InsyaAllah kita akan Al-Fatihah untuk beliau lah. Kita doakan dia diberi rahmat dan dimasukkan di kalangan orang beriman masuk surga Allah Taala insya-Allah. Dia pernah juga lah menolong kita masa peringkat awal dulu adalah bantuan yang dia pernah bagi kepada kita lah. Ya. Benar. Banyak bantuan dan sumbangan beliau kepada dakwah kepada bukan Islam ni, utamanya kepada Hidayah Center Foundation lah. So kita boleh hadiahkan Fatihah kepada beliau dan juga boleh juga kalau mau solat jenazah gaib insya-Allah. Jadi
Sekadar itu saja. Jadi kita tutup majlis tadabbur kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.